Assalamualaikum again. Welcome to my channel YouTube Abi Bras. Okey, lama dah aku menyepi. Okey, untuk kali ni ada masa free sikit. Aku akan tunjuk cara nak spray helmet. Ada helmet sebiji, dua biji. Tapi helmet ni MS lah. Kan? MS lah. Tapi yang ni korang teka helmet apa? Dia tak ada lubang kat tepi tu. Kalau aku nak tebuk pun boleh juga. Tapi aku tak nak tebuk, biar pakai macam gini. Nampak tu. Helmet apa? Siapa boleh teka helmet ni? Helmet apa? Okey. Untuk kali ni aku masih lagi menggunakan Deton. Tapi ada samurai satu. Aku guna yang ada lebihan sebelum ni. Korang tengok aku ada spray helmet MS warna candy purple kan. So sekarang ni aku cat aku menggunakan cat kali ni macam biasa primer pun boleh ni, lepas ni satu ting ni primer. Tengok nombor 9120 primer grey kan. Dan lah untuk layan primer tu dan lepas tu macam biasa aku ada sliver metalik je. Untuk cat ni ada sliver metalik je. Nombor kod dia korang nampak 9180 kan. Janji ada sliver. Lepas tu aku akan masuk warna new grey. Nampak? New grey. Nombor kod dia YNE20 ni. Tak tahu lah melecun tak melecun. Aku nak cuba warna ni. Lepas tu macam biasalah clear. Clear nombor kod dia 9128 clear gloss ataupun activator. Lebih kurang macam tu lah. Masih ada lagi. Sempat ni 3 layer ni. Jangan lagi 3 layer. So jadinya helmet ni aku dah siap gosok menggunakan kertas pasir 800. Aku gosok sikit sebab dia ada tempat kasar-kasar sikit kan. Helmet ni ada tempat yang kasar-kasar sikit. Jadi aku gosok dah 800. Lepas tu aku layan pula 1000. Aku layan je lah 1000 ni aku layan. Jadi kira licin. Cun-cun Melayu lah kira. Kira cun-cun Melayu tu kira okey lah kan. Kira cun-cun Melayu tu kira okey lah. Okey, tanpa melengahkan masa. Aduh mendung pula. Saat ni panas ni dah mendung balik. Aku akan spray terus lah. Aku akan masuk warna apa ni? Warna primer dulu. Lepas tu baru masuk warna silver metallic. Lepas tu baru warna new grey. Lepas tu baru clear. Setiap spray, korang spray satu layer kan. Kau agak-agak. Benda ni atas diri kita. Nak tebal ke, nak nipis ke kan. Kena agak-agak. Gitu. Dia kena agak-agak. Apa cuba? Benda ni kena cuba. Aku tengok banyak dah. Kan. Dekat di media sosial. Mana-mana platform pun banyak dah orang buat. Mantap lah. Mantap. Ramai-ramai dah buat dah. Mantap. Ni cara aku lah. Korang spray, setiap spray korang buat 15 minit. Lepas tu baru korang masuk spray balik. Lepas tu tunggu 15 minit, masuk spray balik. Baru cun-cun Melayu kan. Okey. Jom kita terus spray. Macam biasa kita akan spray primer dulu. Tengok tu. Spray primer dulu, kita kotak-kotak dulu macam biasa. Kan? Okey, bismillah. Layan-layan lagi dulu guys. Boleh selapis tak pada ni, nak habis dah ni. Tak banyak pun ni. Untuk menutup calar-calar halus guys. Bolehlah calar-calar halus tu bagi tutup lah sikit.
bagi kita tutup warna asal dia, warna biru asal tu. Sikit lagi geng, agak lepas lah. Cuncung ni rasa geng, alhamdulillah geng, cuncung. Janji depan-depan ni. Ui, cukup geng. Oh, nak habis dah geng. Alhamdulillah geng, sampai dah masa dia geng. Habis geng. Habis. Cuncung Melayu geng. Cuncung Melayu habis terus. Oh, tekan dah tak mahu dah. Aku tekan dah tak ada dah. Cuncun dapat. Dapatlah dia menutupi calar-calar halus kan. Boleh lah tu buat-buat rasa-rasa kan. So jadi kita biarkan selama 15 minit ataupun 20 minit nak bagi betul-betul kering. Aku akan jemur kat tempat panas dulu Terima tu. 15 minutes later. Dah cukup 15 minit, dah lebih dah. Lebih 20 minit. Tapi sayang geng. Jatuh ni, korang nampak ni. Oh ni. Jatuh tadi, sambil-sambil letak kat situ tadi. Kan, jatuh. Tak apalah, kita gosok. Okey, untuk primer ni, kau dah primer apa semua kan. Dia ada kasar-kasar sikit ni. Dia ada kasar-kasar. Jadinya, aku menggunakan, aku tak ada kertas pasir 1000. Aku ada kertas pasir 1500. So, jadinya belasah je lah kan. Yang dia ada kan. Semut yang biasa. Renyih air. Boleh, tak pun dalam ni terus. Gosok lah. Korang layan je gosok. Layan je. Nanti aku kena layan dekat yang jatuh ni lah. Yang calar sikit ni. Bagi dia sama. Aduh, gagal geng. Dah lah primer habis lah geng. Tak boleh selaya lagi oh. Okey, boleh lah. Boleh diterima pakai. Orang gosok ni korang layan-layan je. Tak perlu nak kata nak beria-gia sangat. Kau nak nekan-nekan je. Kau layan je. Layan je main. Jadi bagi dia licin-licin sikit kan. Tak perlu nak beria-gia, menekan-nekan apa semua. Terima tu sahabat. Ni lah. Ni kah jatuh ni geng. Untuk habis tu. Dah. Ini hari tak ada on tu. Asyik jatuh je. Saat ni dia ambil air pun jatuh. Aduh. Bukan aku jatuh. Air tu, botol air tu jatuh. Botol tu. Nampak? Macam daun keladi tu. Oh, comel dah ni. Comel molek dah ni. Kita bagi tunggu dia kering dulu. Lepas tu kita masuk warna sliver. Terima Dah kering dah, aku dah jemur panas tadi. Dah kering elok. So jadinya macam biasa kita akan masuk warna, nampak tu. Warna 9180 sliver metallic. Kalau korang ada sliver pun boleh pakai sliver, tak ada masalah. Ni sebabkan aku tak ada sliver biasa, aku ada sliver metallic. Aku belasah je. So korang layan dah. Okey. Untuk spray sliver ni aku akan buat 2 layer sahaja. Layer pertama tunggu 15 minit. Lepas tu layer kedua 15 minit. Lepas tu tunggu kering elok, baru kita masuk warna new grey. New grey ke new green? New green. Warna hijau. Okey Bismillah. Wangi ni. Layan nipis-nipis lah. Kau tak boleh tebal-tebal tu. Layan je. Janji dia rata. Kau spray tu kena semua. Kau dah tutup warna
Warna prima tu cantik lah. Kuat angin pun. Dia panas ni, kejap panas, kejap mendung, kejap panas, kejap mendung. Kejap lagi dia bagi hujan lah. Agak jangan hujan lagi. Nak hujan-hujan betam-betam sikit. Okey dah ni geng. Cantik dah geng. Cantik elok geng. Okey, cantik elok kau tengok. Macam kalau tengok macam warna ni oh. Warna krom oh. Gelik elok oh. So kita jemur dulu. Kita jemur kat panas. Dah mendung balik lah. Kita jemur dulu. 15 minit kita masuk layer yang kedua. Beres eh. Okey geng. Ni hari ni semalam hujan. Selepas aku masuk layer pertama 15 minit. Lepas tu masuk layer kedua. Aku buat warna sliver sparkling ni dua layer lah. 2 layer. So jadinya selepas 2 layer tu aku nak masuk warna hijau. Warna apa ni? Ni aku nak masukkan warna new green. New green ni hujan semalam. So hari ni ada panas sikit. Jadinya benda ni warna sliver ni 2 layer. Aku buat 2 layer. Tapi kalau kau orang tengok betul-betul ni kan, tak tahu dalam mirror ni nampak jelas tak jelas. Kalau betul-betul tengok warna macam warna krom tu. Dia punya apa ni? Sliver sparkling. Okey, aku akan masuk warna ni lah. Warna new green. Kod dia Y620 goyang dulu. Kocak dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa layan dulu. Layer pertama ni apa layan je dulu. Nak nampak dah tu geng. Nak nampak dah. Layan je. Jadi bagi tutup sikit lah warna sliver dia. Okay. Tak apa. Kita buat nipis-nipis dulu. Nampak. Naik dah. Okay. Kita jemur tengok panas dulu. Beres. 15 minit. 15 minit. Lepas tu kita masuk lagi satu layer. Terima. 15 minutes later. Dah kering dah. Aku ikut betul 15 minit. Kita akan masuk layer kedua ni. Aku akan bagi tebal sikit. Korang layan Aku akan bagi tebal sikit. Aku spray tempat panas tu. Senang. Bismillah. Comel kan. Dia punya warna tu naik Dia ada beling-beling dia tu. Macam sparkling. Sparkling tu beling-beling orang panggil. Padu kan. Dia tengah panas pula kan. Katuk lawan ni. Warna ni kan. Apa boleh cari warna ni. New green. Kedai berdekatan dengan anda.
Bawang tak apa, tak kena pun sebab kita nak bergetah. Oh, okey geng. Ni lah geng. Kalau korang tengok betul-betul, kalau nampak wah. Dia punya tu merelik bahang. Boleh buat spray cover set ni warna ni kan. Idea yang bernas ni. Nanti kita spray cover set. Reset aku warna ni pula. Wah, merecik awal lah ni. Okay geng, kita tunggu dia kering selama 5 minit. Terima tu. 15 minutes later. Alhamdulillah geng. Okay geng. Yang hijau ni, new green ni aku buat 2 layer. Aku tunggu 15 minit kering layer pertama, 15 minit kering untuk layer yang kedua kan. Lepas tu terpulang korang nak bagi tebal ke macam mana, aku cukup 2 layer. Janji cuncun Melayu. Janji cuncun Melayu okay. So jadinya dah kering dah ni, aku akan masuk ni clear 9128 ditong nombor kod dia okay. Aku akan sembuh, tengok condition dia ada mana. Aku akan habiskan ni saki baki yang mana ada dalam ni kan. Kalau dapat 3 layer, kalau 2 layer terima Bismillah. Okey geng. Untuk layer pertama tengok layer pertama dah merelik. Dah merecik hawa dah geng. Okey. Kita biarkan selama 15 minit. Okey 15 minutes later. Okey, dah cukup dah 15 minit. So kita masuk layer yang kedua. Banyak lagi ni geng, banyak lagi ni. Dia ni 3 layer ni. InsyaAllah. Bismillah. Okey geng. Kita buat slayer lagi. Sekejap lagi kita buat slayer ada lagi ni. So, kita bagi dia kering dulu 15 minit. Lepas tu kita masuk layer ketiga. Bagi habiskan ni. Terima. 15 minutes later. Okey, Alhamdulillah geng. Inilah hasil dia geng. Selepas aku meronyah-ronyahnya ni. Jadinya dah habis dah. Clear ni dah habis dah. Jadinya inilah hasil dia. Dapatlah 3 layer plus macam tu. Tu.
Oh, dia kalau kena matahari tu dia naik, dia punya macam ada apa tu, beling-beling gitu kan. Boleh lah kan buat rasa-rasa kan. Oh, buat rasa-rasa. Kering dah ni, bukan tak kering dah ni ha. Beres dah. Jadinya warna hijau ni aku tunjuk sekali lagi, tengok dia punya warna. Ni kod dia kalau korang nak spray noh ha. Y620 new green, bukan new grey, new green. Hijau. Ni pun aku tak goreh lagi ni. Kuk goreh aku menang ke apa ke he. Jadinya inilah beres dah ke. Jadi aku akan pasal span dengan getah aku akan pakai getah putih. Yang coklat ni aku nak buat yang tu. Span ada 2. Lepas tu button lah, aku ada button tapi aku pakai yang ni lah, yang biasa punya. Button tali pun tali dia punya ni pun yang lama punya, yang dia punya. Pakai je lah. Ni button tepi dia. Ni yang tepi sebelah sini. Situ. Terima lagi aku tunjuk yang dah siap. Kalau korang nak tengok cara pasang span dengan button tu, dah ada lah dekat video sebelum ni. Terima tu. Okey geng, inilah hasil dia. Selepas aku meronyah, aku pasal getah dia, button, pasal button 3 button, lepas tu button tepi ni, cun-cun Melayu. Kalau korang nak getah ni, sekarang ni banyak dekat di Shopee banyak, button ni pun banyak, button atas ni banyak. Jadi kalau korang macam yang baru menonton video aku ni, korang boleh scroll yang video yang lepas-lepas. Aku ada tunjuk cara pasang button ni, button tepi ni, dan pasang padding sekali. Terima setakat tu merecik macam ni lah kan. Daripada aku, semoga bermanfaat lah bagi korang. Dan jangan lupa like, komen dan share. Yang penting sekali subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.